dirawat di ICU Teluk Intan dan satu masih di hospital besar itu. Saya mendoakan mangsa akan kembali pulih dan speedy recovery lah kepada mereka. Dari segi recovery macam mana doktor? Ada perkembangan positif sebenarnya. Dah mula bernafas menggunakan oksigen dan sebagainya. Sudah nampak daripada tak sedar, dah mula sedar dan dah bernafas menggunakan oksigen. Stabil lah doktor? Stabil dan satu perkembangan yang positif saya kira. Kebanyakannya akibat kerosakan dalaman itu yang menyebabkan mereka mengalami cedera. Kesan himpitan akibat kemalangan itu sebenarnya yang menyebabkan kerosakan di bahagian dalaman. Mengambil masa ke macam mana doktor? Kita memang mengambil masa. Memang mengambil masa bagi pemulihan sepenuhnya. Tapi IPD Hilir Perak bersama dengan semua warga kita memang menentukan kebajikan waris-waris. Lepas tu setiap masa lawatan dibuat oleh IPD ini kepada keluarga yang tinggal di hospital bagi mengenal pasti apakah masalah yang boleh kita bantu dan memberi kebajikan. Jadi kesan lawatan memang dibuat setiap masa bukan hanya melibatkan IPD Hilir Perak tapi melibatkan kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia datang untuk memberikan sokongan moral sebenarnya yang penting. Kerana apabila pasukan saya pergi ke melawat mereka, saya dapati moral mereka down sekali. Apa yang kita buat ialah kita memberikan sokongan moral, motivasi kepada mereka agar mereka kembali pulih dan bersemangat untuk terus hidup.